Yang berhormat Speaker, dalam titah ucapan Tuanku, Baginda telah menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi dengan tertera secara jelas di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah dan Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, peruntukan ini wajib, bukan sunat-sunat lagi, wajib diberi laluan seluas-luasnya untuk tumbuh subur, berperanan mendaulatkan syariat tanpa diganggu gugat oleh mana-mana pihak. Namun, kebelakangan ini kelihatan ada pihak yang cuba membaling batu di air tenang, di mana teras utama kedaulatan negeri dan negara sudah mula disentuh dan diusik-usik. Seolah-olah cuba mencabar ketenangan dan keharmonian yang terbina sejak berabad lamanya atas asas keluhuran perlembagaan. Yang berhormat Tuan Speaker, Duli Yang Maha Mulia Tuanku mengingatkan bahawa apapun langkah yang diambil, perkara utama yang harus berdasarkan kepada kefahaman yang sebenar tanpa mengorbankan perpaduan. Dalam konteks ini, semua pihak harus faham tentang kedudukan Islam dalam Undang-Undang Tubuh Negeri dan Perlembagaan Persekutuan. Islam bagaikan pokok jati yang punya kejatiannya yang tersendiri, dan agama-agama lain berhak tumbuh di sisinya, tetapi tidak boleh sama sekali mengatasi pokok jati itu. Ini hakikat yang perlu difahami. Inilah spirit perlembagaan yang digubal sewaktu negara hendak mencapai kemerdekaan dahulu.